Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izin limpah kun dapat kita bersua lagi dalam siaran FJ Fidel Jaafar China yang sudah lama tidak berkumandang, dan pada pagi ini saya ingin share dengan anda semua berkaitan dengan isu politik tanah air. Tuan sekalian, dalam sebuah parti itu, yang pertama sekali bila kita nak menyertai parti itu, mau tidak mau kita kena terima realiti dan dasar ada perlembagaan parti tersebut. Tidak boleh di kalangan kita yang tidak menghormati persatuan ataupun apa-apa yang kita sertai. Tidak ada jalan pada kita, melainkan kita mesti bersetuju dengan apa yang ditetap oleh sebuah parti organisasi tersebut. Itu antara menjadi amalan kepada semua orang yang menyertai parti ataupun pertubuhan yang sah dalam negara ini. Kita tidak boleh kata kita seronok dengan parti orang lain. Sebaliknya kita kena bergembira dengan parti kita. Sebab itu pilihan kita. Kita memilih parti ini bukan paksaan, bukan tekanan, tapi itu pilihan kita bersama. Itu tuan sekalian, tuan-tuan boleh tukar banyak parti yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan rasa parti A tak selesa, tuan pergi parti B. B tak selesa, pergi C. Boleh, sebab ini negara demokrasi, dan apabila kita masuk parti itu, maka kita tengok acuannya bagaimana. Bagaimana cara pembawakan dia, macam mana dia punya dasar dia, bagaimana disiplin dia. Tuan sekalian, bukan sebab itu kita melihat, kalau parti bersatu yang bersepai ni, sebab apa? Sebab tindakan itu dia ambil mengikut lunas-lunas peraturan perlembagaan parti tersebut. Sebab itu yang kena pecat tu mereka tak bertindak mengheret isu itu ke mahkamah, kerana mereka sedar boleh jadi mereka sedar ini kesilapan mereka sebagai menganggotai parti. Jadi tak sekalian sama juga dengan parti-parti lain. Kalau kita tidak suka dengan parti itu, kita boleh keluar menyertai parti lain, ataupun kita boleh memohon permohonan keluar. Yang ketiga, kita akan dipecat. Jadi tak sekalian, pada saya parti bersatu ni dia pecat hal dia tidak sabit dengan bangsa dan agama. Agak-agak menarik di situ kerana tidak dituduh meninggalkan perjuangan Islam, meninggalkan perjuangan Melayu. Tak dituduh, sebab pada saya perjuangan Melayu ni dijual oleh semua bangsa Melayu. Perjuangan Islam diperjual oleh semua orang beragama Islam. Jadi kita dari segi itu saya rasa bijak, kerana mereka tidak menuduh atau tidak memecat mana-mana orang lalu dilabel sebagai meninggalkan perjuangan Melayu, meninggalkan perjuangan Islam. Itu kalau mereka berdiri di atas hujah itu, maknanya nampak sangat mereka tidak punya hujah dan fakta. Jadi apabila mereka tak sanggup, mereka tak bawa ke atas, maknanya mereka mengakui akan kesilapan mereka. Jadi pada saya, bagi saya, bukan kita mencampur aduk, tapi pada saya, parti itu sedang membina jati diri dia. Jadi yang kena pecat pula, dia boleh pilih. Untuk menyertai PKR boleh, PAS boleh, DAP boleh, mana-mana parti yang berdaftar, dan kita pun tak boleh nak katakan dia ni berpaling tada, dia ni tak menyertai bangsa, tak menyertai parti Melayu tak. Sebab ini sistem demokrasi. Kita nak didik diri kita faham bahawasanya pejuang Islam ni adalah orang Islam. Duduk di parti mana pun, hatta dia masuk dalam DAP pun, kalau dia nak berjuang tentang kebenaran agamanya, boleh je. Yang tak boleh orang Islam meruntuhkan agama dia. Duduk dalam parti Islam, ada parti gerak dakwah tapi meruntuh agama, itu tak boleh. Maka sebab itu kita kena faham dalam konsep ini. Maka sebab itu saya cukup tidak rasa apa-apa. Yang kena pecat, dia ambil sikap kena pecat je lah. Nak merayu tak betul, hak masing-masing. Baik, balik kepada cerita demokrasi Malaysia dan parti saya ini. Ada orang yang tak dipecat tapi dia mengambil sikap untuk berdendam. Berdendam dengan parti dia sendiri, berdendam dengan kawan-kawan, berdendam dengan pemimpin, berdendam dengan persaingan. Ini tidak sihat sebenarnya. Kalau kita rasa kita dah kalah dalam pemilihan ataupun kita tak dipilih, tapi bagi saya biasa aja. Tugas kita banyak lagi. Boleh kita menjadi orang yang bekerja dengan parti tanpa jawatan. Orang yang bekerja dengan parti, dengan presiden, dengan rakyat tanpa jawatan penting dalam parti. Dan saya pun tak ada jawatan penting apa. Tapi kita boleh mempertahankan Madani, mempertahankan parti kita. Kita boleh menceritakan tentang bagaimana perjalanan sebuah kerajaan Madani ini. Kita faham konsep Madani, pendidikan Madani dan ekonomi Madani.
kita menjadi manusia yang daya cipta, berfikir, merancang demi kebaikan negara. Walaupun kita tidak punya parti, kita tidak punya jawatan, tidak punya jawatan besar dalam parti. Tapi anggota parti, kita mesti menjaga akhlak budaya dalam parti. Jadi saya saran kepada anda semua yang kalah dalam pemilihan, tuan-tuan yang masuk pemilihan. Tak ada orang paksa tuan-tuan masuk pun. Bila masuk mesti ada dua, menang dan kalah. Kalau menang, kita teruskan. Kalau kalah pun teruskan. Kenapa nak kalah kita nak berdendam? Ini bukan pejuang, ini pengkhianat. Ini nama dia anak-anak. Kita tak boleh terima kalau orang lain tu jadi pejuang berjawatan dan kita tak boleh berjuang tanpa jawatan. Kenapa? Melainkan kita ada sifat sombong, ego dan sebagainya. Maka sebab itu saya harap anda semua mengambil pengajaran iktibar dari pejuang yang tulen, yang tak kira penat lelah dalam jawatan, tapi bekerja untuk negara, bekerja untuk rakyat. Itu yang mesti kena ada jati diri. Pada individu-individu yang nak bertanding dalam pemilihan akan datang, ayuh, jangan anda jadi pondan selepas anda kalah. Tapi anda menjadi hebat dan juara selepas anda kalah. Apatah lagi anda menang dalam jawatan tersebut. Barulah anak jantan. Ini kamu jadi ngek sana, ngek sini. Menyampah orang tengok kerana seolah tak terima hakikat, tak boleh move on. Orang bilang kata, teruskanlah perjuangan kamu dengan bekerja dalam parti. Tanpa jawatan pun tidak ada masalah. Kenapa nak jawatan sangat? Nampak sangat kemaruk jawatan. Ramai lagi kami-kami ni tidak ada apa jawatan dalam PKR, tapi kami bekerja seperti ada jawatan. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat menyambut ibadah Ramadan. Moga-moga anda tidak digolongkan golongan yang kecewa, yang berpenyangan. Sebaliknya orang yang bekerja fastabiqul khairat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.